Saksikan bingkisan sepenuh Hari Guru 2025 daripada Kelab KTV Roll VT. Cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu kan dulu-dulu suka tengok orang kerja bank. Terutama yang kerja BSN, cantik-cantik kan, pakai baju kebaya, make-up. Jadi cikgu masa tu cita-cita nak jadi pegawai bank. Okey, terima kasih cikgu. Dulu pernah juga sebut nak jadi doktor. Saya nak jadi apa? Agak-agak awak cikgu nak jadi apa? Doktor? Bukan. Dok. Kalau saya tak jadi cikgu, saya nak jadi polis. Kalau ustaz tak jadi ustaz, tak jadi pegawai bank. Tentera asalnya. Kalau nak jadi apa? Nak jadi penulis? Cikgu nak jadi pemain bola sepak. Kalau tak jadi cikgu, cikgu nak jadi pesyarah. Dulu cita-cita cikgu nak jadi tentera udara. Cikgu ingat cikgu nak jadi pemain badminton negara macam Lee Chong Wei sebab duit banyak. Kalau cikgu tak jadi cikgu, kalau ikut cita-cita cikgu, cikgu nak jadi jururawat. Saya rasa kan, saya nak jadi tokek kedai emas. Masa kecil-kecil dulu nak jadi polis. Tapi nak pangkat yang tinggi lah, ketua polis. Saya nak jadi pilot, nak pusing satu dunia. Dulu sebenarnya Zazah teringin nak jadi kerani. Ini sebab apa tau? Sebab ni duduk berhadapan dengan laptop ni, dia duduk buat surat, Zazah suka. Ustaz, kalau tak jadi ustaz, ustaz jadi petani moden. Saya nak jadi nelayan. Yes. Cikgu nak jadi penternak kambing. Cikgu nak travel satu dunia. Jadi firefighter. Cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu jadi pilot. Zazah nak menjadi seorang penulis novel. Cikgu akan jadi tukang masak. Cita-cita nak jadi cikgu, tapi tak dapat jadi cikgu, jadi pembantu. Cikgu pun jadilah duduk di sekolah juga. Saya nak jadi businesswoman. Cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Motivator. Zaman cikgu sekolah rendah dulu, 2 kali. Cikgu kelas akan tanya apakah cita-cita. Cikgu akan tulis polis, bomba, askar. Cikgu nak jadi pilot. Dulu ustaz bercita-cita nak jadi bomba, tentera, askar. Takdir Allah, ustaz jadi seorang guru. Kalau tak jadi cikgu cikgu nak jadi suri rumah. Kalau Zazah tak jadi Zazah ni, Zazah jadi kerani ataupun suri rumah lah sepanjang masa jaga anak-anak. Cikgu nak jadi pelajar SPM sahaja. Sebab pada umur tu, umur yang paling happy dan seronok. Sekian, terima kasih.